Assalamualaikum geng. Belah malam, belah hari Senin, belah pukul 1.30 pagi tolak tadi. Siapa gomong saya 5.30 sahur, subuh gomong saya gerak. Berhati-hatilah pada brother-brother nak balik kampung nanti. Mungkin jam akan teruk kerana waktu jalan. Waktu jalan sebelum JPJ gomong saya tu raya ni memang jam. Tapi kak under repair, hak repair tu buat lah molek. Depan cabai tambah wangi tu okey dia buat dah. Tapi kak berpusing-pusing. Kena tengok molek lah daripada 2 pecah ke 1. Jam tu bersabarlah. Tu tak ada perubahan. Tak pun jalan supaya wangi kaki. Aduh jam dan jam ni. Kerana 52 kita dekat, kalau orang Kelantan panggil Gua Botok ni, orang Gomosel dia panggil Gua Botok ni. Masuk kitanya sini jenis repair ni kan. Jalan repair ni ada bergelelok gini. Main kereta banyak nunginnya ngerti. Sabarlah. Ni kawasan Ciku. Masalahnya sebelum sampai kau JPJ Gomosel kan. Allah. Kerana so tepat 2 tepat ya. Oh yang ada je lah. Japa bolak bergelelok gini. Belakang.